Okey, hari ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ya. Ni mesin rumput galas jenama Stihl FR3001. Okey. Kenapa saya guna yang ini? Yang ini pertama dia tak mahal dan boleh dikatakan dia tahan lasak kalau nak comparekan dengan yang terlalu mahal tu, yang harga ribu tu, yang tu memang baguslah. Cuma yang ini harga mampu milik Okey. Tengok. Kalau tuan-tuan tengok dekat batang dia ni, tengok. Nampak agak berkualiti Sama juga dekat sini Tengok. Okey. Ada cok jenama Stihl Sama juga dekat sini ada stiker dia. Okey, kalau tengok kat sini. Okey. Pada bahagian enjin dia ni, dia terdapat nombor siri Okey, ada nombor siri. Okey, dia punya karburator dia boleh masuk yang agak murah lah yang biasa pun kita boleh kawinkan dia, boleh guna yang biasa punya. Jadi spare part ni memang banyak dekat pasaran Okey. Jenama Stihl FR3001. Okey. Sama juga sini. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, pada bahagian dia punya gearbox ni, okey, tuan-tuan boleh buka sini. Tuan-tuan kena isi grease setiap kali tuan-tuan guna 5-6 kali. Tuan-tuan boleh guna, boleh isikan dia punya minyak grease kat sini Okey, boleh dapat dekat Shopee. Okey, untuk mesin rumput jenama Stihl ni, okey, saya recommend kat tuan-tuan, dia ni agak lasak. Okey, harga berpatutan dan senang nak maintenance dia. Okey. Yang paling pasti, yang paling power, dia punya memang laju memang laju. Okey. Ni. Tengok kotak-kotak ni. Tuan-tuan boleh dapatkan mesin rumput ni dekat link dekat bawah yang saya share ni. InsyaAllah tuan-tuan memang akan berpuas hati dengan jenama mesin rumput FR3001 ni. Okey.